Saya jemput Yang Berhormat Pentong, 5 minit setiap membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Hari ini kita membahaskan penyata jawatankuasa pilihan khas wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat mengenai isu bantut dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Isu ini bukan sekadar soal fizikal atau ketinggian badan semata-mata, tetapi ia merupakan penanda ketidaksamaan pembangunan manusia yang serius dalam memberi implikasi jangka panjang terhadap masa depan negara. Bantut adalah manifestasi kegagalan sistem, kegagalan dalam pemakanan, kesihatan awam, pendidikan, perlindungan sosial dan juga tadbir urus. Ia mencerminkan jurang antara dasar dan pelaksanaan serta antara kemajuan ekonomi negara dengan realiti kehidupan rakyat di peringkat akar umbi. Puan Yang di-Pertua, jika kita merujuk kepada laporan ini, data yang dibentangkan amat membimbangkan. Berdasarkan National Health and Mobility Survey (NHMS) 2022, kadar bantut dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun di Malaysia adalah 21.2%, bermakna 1 daripada 5 orang anak Malaysia mengalami bantut. Angka ini bukan sahaja tinggi, malah jauh melepasi sasaran SDG 2030 iaitu 14.2%. Lebih membimbangkan, dalam tempoh hampir 25 tahun, kadar bantut di Malaysia tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Malah terdapat peningkatan daripada sekitar 20% kepada hampir 25% dalam tempoh tertentu. Ini adalah satu paradoks pembangunan. Negara semakin maju dari segi infrastruktur dan pendapatan, namun kualiti pertumbuhan anak-anak kita semakin terjejas. Sebagai perbandingan, negara jiran kita Indonesia berjaya menurunkan kadar bantut mereka sebanyak 11% dalam tempoh 6 tahun melalui pendekatan menyeluruh, berfokus dan beraccountability. Mereka menjadikan isu nutrisi sebagai agenda nasional disokong oleh kempen kesedaran awam berskala besar, advokasi berterusan dan kepimpinan politik yang jelas. Kita dapat melihat papan iklan, kempen media massa dan platform digital yang secara konsisten mendidik rakyat tentang kepentingan nutrisi. Malangnya, pendekatan sedemikian masih belum dilaksanakan secara agresif di Malaysia. Puan Yang di-Pertua, di Malaysia antara isu yang paling hampir dengan rakyat ialah jurang dalam pemantauan pertumbuhan kanak-kanak. Realitinya, kebanyakan ibu bapa berhenti membawa anak ke klinik kesihatan selepas jadual imunisasi wajib berakhir sekitar 18 bulan. Akibatnya, pemantauan berat dan ketinggian badan terhenti dan masalah bantut hanya dikesan apabila anak memasuki alam persekolahan. Ketika itu, peluang untuk intervensi awal telah terlepas. Isu bantut hari ini juga bukan lagi isu kemiskinan tegar semata-mata dan ia tidak terhad kepada kawasan luar bandar. Ia semakin ketara dalam kalangan keluarga bandar berpendapatan rendah dan sederhana yang terperangkap dengan kos sara hidup yang tinggi, literasi pemakanan yang rendah serta pendedahan berlebihan kepada pemasaran makanan tidak sihat. Tanpa kita sedari, harga makanan berkhasiat seperti susu, telur, ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran terus meningkat sekaligus menghadkan akses keluarga berpendapatan rendah kepada nutrisi berkualiti. Dalam masa yang sama, makanan ultra proses yang murah, tinggi gula dan garam lebih mudah diperoleh dan dipasarkan secara agresif terutamanya kepada anak-anak. Sebagai ahli jawatankuasa pilihan khas kesihatan, kami juga telah beberapa kali membangkitkan keperluan untuk pemantapan dasar pemakanan dan intervensi nutrisi yang lebih menyeluruh, termasuklah keperluan menilai semula keberkesanan program sedia ada agar tidak bersifat berselerak dan reaktif. Puan Yang di-Pertua, sehubungan itu saya menyokong sepenuhnya syur-syur jawatankuasa yang perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan. Pertama, mengambil iktibar daripada kejayaan Indonesia, jawatankuasa mencadangkan pengubalan akta kebertanggungjawaban terhadap kanak-kanak bagi memastikan tindakan merentas kementerian dilaksanakan secara mandatory, bersepadu dan beraccountability, bukan sekadar atas kertas sahaja. Kedua, mewujudkan mekanisme pemantauan pertumbuhan wajib bagi kanak-kanak berusia 18 bulan sehingga 5 tahun sama ada melalui klinik kesihatan, pusat jagaan kanak-kanak atau institusi pendidikan awal bagi menutup jurang pemantauan sedia ada. Ketiga, menamatkan pendekatan silo iaitu
Isu bantut memerlukan kerjasama erat antara KKM, KPWKM, KPM dan KPKM termasuklah aspek keterjaminan makanan bernutrisi, pendidikan memakanan dan perlindungan sosial yang menyeluruh. Keempat, memperkukuhkan pendidikan makanan kepada ibu bapa, khususnya ibu yang hamil dan keluarga muda dengan pendekatan yang mudah difahami, bersifat komuniti dan sensitif kepada realiti kos sara hidup. Kelima, menguatkuasakan sekatan pemasaran makanan tidak sihat kepada kanak-kanak, terutamanya di platform digital yang kini menjadi medium utama pendedahan kanak-kanak kepada iklan makanan. Dan keenam yang terakhir, saya mohon agar Kementerian Kewangan menyediakan peruntukan yang khusus serta bersasar serta menambah penjawatan pakar pemakanan dan dietitian di peringkat daerah supaya intervensi ini dapat dilaksanakan lebih awal dan lebih dekat dengan komuniti. Puan Yang di-Pertua, sebagai kesimpulan, pelaburan awal dalam pemakanan anak-anak kita bukan perbelanjaan, tetapi pelaburan strategik untuk masa depan Malaysia. Jika kita gagal bertindak sekarang, kita sedang membiarkan generasi membesar dengan potensi kognitif dan fizikal yang terjejas yang akhirnya membebankan sistem kesihatan, pendidikan dan ekonomi negara. Dan saya menyeru agar semua syaur penyata jawatankuasa ini dilaksanakan dengan segera, menyeluruh dan berkesan agar anak-anak Malaysia berhak mendapat permulaan hidup yang terbaik dan adalah menjadi tanggungjawab kita di Dewan Yang Mulia ini untuk memastikan hak tersebut dilindungi. Sekian, terima kasih.